minit. 2 minutes to on air. Silent phone. Tak kira dah. Tak kira. 50 itu kardio ni. Maksudnya naling ni. Boleh pakai dah. Nanti Masuk. Akhir agak geng. Yang buka kat kan. Sebab dah di kantin tengah. Yang belakang meletak. Starting ni siapa ni? Siap kerja tu. Starting ni siapa ni? Ada Ratin Morgan. Ni kecek gila. Mana ni dah? Mak Remo kan? Mana ni? Mak Remo. Mana? Ubah perfect. Sana. Mak Remo. Assalamualaikum, good morning and welcome to another episode of Voices of MGSCB. Today we have, I would say, a fascinating entrepreneur with us. Many Malaysians, kita semua, would recognize the name Hanan Medispa, a homegrown health and beauty brand that has grown from humble beginnings into a large network of outlets across Malaysia and now has expanded Indonesia, Brunei kan. Okay. But today we want to go beyond the brand and to meet the person behind Hanan Medispa. Our guest, Dr. Muhammad Yusof, came from a modest family, traveled all the way to Russia to study medicine, ventured into entrepreneurship, experienced failure along the way, and eventually built Hanan Medispa into the organization that we know today. And this episode ni lain sikit lah. Kali ni ada sedikit perbezaan. I'm joined by my Dean of MGSCB, Dr. Sheila, as the co-moderator. The reason is I thought I need some help. Perlu sedikit bantuan. Because conversation hari ini gets into health, beauty and women. What women really want. Jadi I may not be the most qualified person in the room to talk about it. So Dr. Sheila, welcome to the other side of the table. And Dr. Hanan, terima kasih banyak for joining us despite your busy schedule. So let's begin not with Hanan Medispa but with Hanan himself. Ini baru nak start soalan. Okay, ramai kenal lah ataupun aware of the brand Hanan Medispa. Tapi
tak ramai yang tahu, mungkin the founder and the owner behind it. Macam mana young Hanan like masa kecil, and what did your childhood proses tersebut mengajar Dr. Hanan about success, hard work dan mungkin money management? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Prof. Kepada yang tak tahu, ini profesor saya yang mengajar saya untuk MBA. Sebelah kiri kanan ni dua-dua orang yang mendidik saya. So saya amat rendah dirilah hari ni, dikelilingi oleh dua orang yang hebat, dan terima kasih kepada pihak MG, SAB, UMK atas jemputan ni. Saya sangat berdosa hati atas jemputan ni, dan saya harap perkongsian hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Jadi berbalik kepada soalan Prof Gigi kita, bagaimana the younger version of me, jadi tak banyak berubah pun. Sebagaimana anda melihat saya sekarang, macam itulah saya dulu. Seorang yang keras kepala, degil, tak dengar cakap. Berasal daripada kampung di Pasir Putih, Kelantan. Bermula dari keluarga yang biasa-biasa je, orang kampung. Tapi dari kecil saya diajar untuk berdikari disebabkan oleh banyak kekangan keluarga. Adik saya sakit jantung, bapa saya seorang OKU. Jadi ibu saya seorang yang superwoman yang membesar yang memainkan peranan utama dalam keluarga saya. Jadi melihat kekuatan seorang ibu tu menjadikan saya lagi bertanggungjawab dan berdikari dalam kehidupan seharian. Yang mana dari kecil lagi memang saya diajar untuk buat sendiri segalanya. Kan? Apa, kemas bilik, pergi sekolah sendiri, kan? Tak ada orang hantar pun. Tadika saya, waktu tadika saya dah pergi sendiri tadika, naik basikal. Umur 6 tahun saya dah naik basikal sendiri pergi ke tadika. Bukan sebab mak bapak saya tak pedulikan saya, sebab saya yang refuse untuk dihantar. Sebab bagi saya benda tu menyusahkan dia orang. So pergi sekolah darjah 1 pun awalnya mak saya hantar dengan beca. Tapi disebabkan dibuli, kan, orang kata naik beca ni orang miskin, saya memilih untuk jalan kaki. So pergi sekolah dengan jalan kaki. So daripada situ mengajar saya erti kehidupan ni harus diteruskan regardless of apa jua cabaran, dan kita tak boleh salahkan apa yang berlaku di sekeliling kita untuk give up. Dan semua tu menjadikan saya lagi keras lah untuk menghadapi kehidupan seharian. Maknanya dia punya kepayahan atau pencabaran itu menjadi pembangkit untuk membina satu jati diri yang kuat, kan? Dan still dalam childhood punya ni, ada tak momen-momen yang mana that you really realize that you wanted to create a different future for yourself and the family? Mungkin masa sekolah rendah ataupun sekolah menengah tu, kat mana dia punya spark? Saya nak jadi doktor waktu saya umur 8 tahun. 8. Waktu tu saya pergi jalan kaki ke sekolah. Dari rumah saya ke sekolah tu dalam 2-3 kilometer. So on the way tu akan lalu beberapa rumah buah, dan ada satu rumah tu besar sangat, dan rumah tu dimiliki oleh seorang doktor. So waktu jalan kaki ke sekolah tu, saya cakap dekat sepupu saya, sama-sama jalan kaki, saya cakap kat dia, aku nak ada rumah macam tu. Dan dia cakap, oh kalau kau nak rumah macam tu, kau kena jadi doktor. Saya cakap, okey, aku jadi doktor. So daripada benda kecil tu bagi setengah orang, itu yang memberikan idea kepada saya untuk jadi doktor, dan seterusnya memberikan panduan dan semangat kepada saya untuk belajar setiap hari. Sebab kadang-kadang orang bercakap nak berjaya, tapi dia tak ada spesifik term goal. Bagi saya, rumah seorang doktor di Pasir Putih tu yang
menjadi imagination saya setiap hari untuk belajar bersungguh-sungguh. Macam ada influence tak mak, ayah ataupun mana-mana guru, cikgu yang memberi semangat untuk you push for nak jadi doktor tu? Of course. Selain daripada tengok tu. Ya, of course lah, mak bapak kan, orang kampung kan, semua saya rasa mana-mana orang kampung memang mengidamkan anak dia orang jadi doktor kan. Betul. Sebab kalau dekat Pasir Putih masa tu orang paling hebat doktor lah. Ya. Jadi dari saya rasa seawal saya ada ingatan memang dibesarkan dengan apa kata-kata ibu bapa, mak saya lah dia cakap, Allah seronoknya kalau ada anak doktor. Kan? Dari kecil lagi saya rasa sebelum pergi tadika lagi saya dah dengar ayat tu. Seronoknya ada anak doktor, seronoknya ada anak doktor. Kan? Jadi kata-kata tu dia bila dengar banyak kali serabut juga sebenarnya. Kan, menyampah. Kan, tapi kan saya ni ada satu perangai suka buktikan pada orang. Kan, dia kata anak aku jadi doktor, jadi doktor. So kata-kata mak setiap hari tu betul lah orang cakap. Kata-kata ibu ni bagai doa. Kan. Awalnya dia macam hit our mindset tu macam serabutnya kan. Tapi pada masa yang sama kita fikir aku jadi doktor kan bahagia mak aku senang. Kan. Jadi benda tu dia dah macam Prof Diji cakap lah. Benda tu dah ditanam daripada kecil. Kan. Dan bila kita cerdik sikit umur 7 tahun 8 tahun tu tengok rumah. And then benda tu macam Inspirasi kan. bersambung-sambung. Betul Prof Diji cakap. Dia bermula dengan mak sebenarnya. Tanpa kita sedari. Saya pun tak sedar ini Prof. Thank you Prof. Ya. Mak saya nak saya jadi doktor juga, tapi sebab saya takut darah, jadi tak boleh tukar profession. Okey, sebelum kita bagi Dr. Sheila pun dah ada banyak soalan nak tanya Tuan Hanan ni. Saya nak tanya sikit, kenapa Rusia? Dia ceritanya lepas SPM, alhamdulillah lah dapat SPM semua kan. So waktu tu dipanggil interview JPA. And then saya dapat 2 offer untuk belajar medik. Satu di UIA. And then waktu pergi JPA punya scholarship interview tu, dia bercakap kat saya, okay, kita ada dia panggil meeting, dia panggil interview kan. Pilihan untuk overseas masa tu pergi ke UK, pergi ke Australia jadi doktor. UK, Australia. Yang tu yang biasa lah. Dia cakap, tapi kali ni kita ada program baru ke Rusia. Siapa nak pergi Rusia, boleh pergi cepat. Kalau nak pergi UK, preparation 2 tahun. Untuk preparation. Kalau nak pergi Australia, preparation 2 tahun. Kalau siapa nak pergi Moscow, preparation 6 bulan. Tapi belajar dalam bahasa Inggeris ataupun belajar dalam bahasa Inggeris. Tapi masa tu waktu interview kita tak fikir pun. Iyalah. Kan dalam kepala saya dia so before that dah dapat offer UIA. Tapi sebab memang daripada kecil tu nak pergi overseas. Sebab tak pernah naik kapal terbang. Iyalah. So tak pernah naik kapal terbang seumur hidup saya. So bila dapat tawaran ke UIA saya tahu dah kalau aku pergi UIA naik bas ini. Kan? Takkan nak naik bas. So bila dah pergi interview JPA tu kan, dia cakap 3 pilihan, UK, Australia ataupun Moscow, Russia kan. Dan kita memang nak naik terbang cepat. Masa tu memang tak fikir, tak tahu pun Moscow kat mana ke apa. Cakap okay, saya nak pergi Moscow. To be very very honest, itulah saya punya pemikiran masa tu. Iyalah. Sebab Masa tu 18 kan? 18 tahun kan? 17 tu lepas saya. Ya. 17 masa tu memang dalam kepala otak dah naik kapal terbang kan. Sebab kita tak pernah naik kapal terbang, selalu tengok dalam cerita seronok naik kapal terbang kan. So kalau fikir balik memang kelakar lah, tapi itu pilihan yang saya buat pada masa tu walaupun ditentang oleh seluruh ahli keluarga. Mak saya, nenek saya, mak saudara semua suruh pergi pilih UIA. Tapi disebabkan oleh tak pernah naik kapal terbang. Sebab kapal terbang. Tapi Allah pergi ke Moscow sebab nak naik kapal terbang. Itu je. Boleh cakap Rusia sikit-sikit? Boleh? Fasih.
Masih? Masih? Wow. Masih sebab Ah. memang belajar dalam bahasa Rusia, bercakap dengan pesakit dalam bahasa Rusia, dan kita punya textbook dalam bahasa Rusia, so exam semua dalam bahasa Rusia, memang kena fasih. Sebab kat sana memang bahasa Inggeris dia orang tak Dia guna. second language ni kan? Bahasa second. So, masuk-masuk memang kena belajar bahasa dulu lah. So along the way tu lah memang kena belajar. Tapi bila kita tidak diberikan peluang untuk berbahasa lain daripada bahasa Rusia, automatik kita cepat pandai. We have no choice. Contoh kalau nak pergi pasar ke apa kat sana, kat Moscow tu, kalau tak cakap bahasa Rusia, tak boleh nak pergi pasar. Then, Sampai bila nak tunjuk. So memang dipaksa bercakap. So benda tu memang berkesan lah. Okay, doktor, before saya start dengan soalan seterusnya, masih lagi dalam konteks kata childhood doktor, doktor anak pertama, Ketiga. So, how anak ketiga ni, doktor kata doktor sendiri ada perasaan degil. How that feeling tu comes into doktor dengan perasaan degil tu? Is it because tengok abang ke, tengok family? Bila kita anak ketiga ni, kita selalu dibanding-bandingkan. So whatever pencapaian abang-abang kita, kita rasa macam kita kena buat lagi lebih, kalau tak kita tidak disayangi. So you have to prove that you are better. If not, you are beyond average. Then kebetulan pula abang saya pun agak pandai, semua dapat masuk sama penuh. Sebab doktor pun asam penuh juga kan? Penuh. So pressure tu tinggi lah. Kita kena proof. Paling kurang pun sama level dengan dia orang. So itu menjadikan saya seorang yang sangat degil lah. Degil in a sense bukannya kita melawan ibu bapa ke apa. Degil saya punya definasi degil ni maknanya tak mengalah. Saya punya definasi, saya bukan seorang yang outlaw ke apa, tak. Saya tak pernah risau hukum dia orang agak langsung, tak pernah. Sampai ke saat ni. Dan saya tak suka buat benda-benda yang menjahankan diri tu. Dan degil dari definisi saya degil tu maknanya whenever people say saya tak boleh buat, saya akan buat. Macam pergi luar negara tu, tak pernah ada dalam family saya yang pergi luar negara. Saya the first one pergi. Walaupun nenek kata dia akan pergi nanti, pengaruh marah kuning semua tu kan. Yalah. Orang tu kampung takut. Rusia agak tu. Rusia tu definisi degil. Dan saya percaya juga bahawa pembentukan diri doktor sekarang, kita nampak ada, sebab doktor coming from the boarding school, from the Faris Petra. So, semasa berada di Faris Petra, dan saya percaya pembentukan diri doktor juga dibentuk dari segi persekitaran boarding school. So you can see that maybe doktor boleh share the difference between, saya tak tahu doktor pernah ke sekolah harian biasa dan ke asrama penuh. Dan ada nampak perbezaan ketara tak dari segi disiplin diri? Banyak perbezaan sekolah asrama penuh dengan sekolah harian biasa, sebab sampai ke hari ni pun saya banyak berkegiatan dengan sekolah-sekolah. So memang fasih sangatlah situasi di sekolah ni kat Malaysia especially. So memang siapa-siapa yang dapat pergi asrama penuh sejujurnya bernasib baik. Bukan nak cakap asrama penuh ni tak ada masalah sosial, tak ada benda-benda buruk. Ada. Tapi kalau nak compare dengan sekolah biasa tu jauh sangat. Boleh kata asrama penuh ni 10% je. Benda-benda buruk kalau nak compare dengan sekolah harian biasa. Sebab mudah je lah, terkawal. Bukan mudah nak keluar masuk. Motor pun tak ada. Tu faktor paling utama lah. Tak ada motor. So bila tak ada pergerakan keluar masuk yang bebas tu, menyebabkan apa yang berlaku dalam sekolah tu tak adalah terhubung sangat. Pergaulan pun tak macam sekolah harian biasa, asrama, tak boleh masuk lelaki perempuan kan, nak bertumbuk pun tak boleh melibatkan pihak luar, bertumbuk sama-sama dalam sekolah dia. So asrama penuh tu mengurangkan risiko saya untuk jadi nakal lah sebenarnya, ataupun mana-mana pelajar di Malaysia ni kan. Sebab nakal tu tak boleh elak kan, dah nama budak kan. Kalau budak tu nakal, something wrong lah. Dia nakal tak apa, jangan jahat. Betul. Nakal tu normal. Tapi dengan persekitaran asrama penuh ni, insya-Allah budak tak jadi jahat. Okay, so
Um, I managed to study a bit about your academic journey dan juga career doktor. So I understand that you completed your study perubatan doktor di Russian Medical School pada tahun 2008 dan selepas tu doktor mulakan kerjaya sebagai doktor. So dan saya percaya semasa doktor berada di Russia, doktor bukan sekadar belajar tentang ilmu perubatan. Dan kita pun tahu kalau berada di luar negara, anak muda, anak kampung, pembentukan diri dipengaruhi oleh kata culture tersebut. So adakah mungkin doktor boleh share pada kami semua dan saya rasa semua orang ingin tahu, adakah kata persekitaran di luar negara itu yang kata membentuk doktor pada hari ini, di samping kata tadi boarding school. Okay, so boarding school and then you move far kepada luar negara. Adakah berada di luar negara itu persekitaran yang berbeza, culture yang berbeza yang shapekan doktor? Dia bagi saya lah, saya punya personal opinion apa yang memberi kesan terbesar dalam hidup saya disebabkan saya tak merokok. Bila contoh waktu saya di FBP Sabah Menuk pun ramai pun tak merokok. Tapi bila kita tak merokok, kita tak tidur lewat. Sebab kalau siapa-siapa merokok kat Sabah Menuk tu, waktu merokok ialah 12 malam ke atas. Warden dah tidur semua, barulah dia merokok. Kan? So dari situ menyebabkan saya tidur awal, tidur cukup. Jadi membantu pelajaran. Sama juga bila dekat luar negara. Bila tak merokok ni, kita tak berapa nak berkawan dengan orang. Saya banyak habiskan masa bersendirian. And then bila orang buat benda-benda yang mengarut tu, kita tak berapa nak pergi. Contoh melepak. Bila melepak, ada asap rokok. Bila orang tak merokok ni, dia benci asap rokok. Jadi alhamdulillah lah, terhindar lah daripada benda-benda yang orang cakap, benda-benda yang tak molek ni waktu di luar negara tu. Jadi bila kita tak buat benda-benda yang mengarut tu, of course kita kena ada aktiviti lain. So bila kita tak buat benda-benda mengarut, mulalah datang idea nak cari duit lah, nak cari kerja part time. So masa kat luar negara tu disebabkan oleh banyak kawan saya kat sana tu anak orang kaya. So waktu cuti weekend ke apa, dia orang boleh pergi jalan, boleh pergi Europe. Kalau cuti 2 minggu 3 minggu, dia orang pergi Paris. Nak orang kaya. Kita nak buat apa? 2 minggu. Waktu tu lah muda cari kerja part-time, jadi pembantu restoran, waiter, jadi tukang masak. Sama juga waktu weekend. Weekend orang lain pergi jalan, pergi mall kan. Kita anak orang kampung, duit ada pun secukupnya. So weekend memang saya buat ni food delivery, kita lebih supply makanan untuk pelajar Malaysia. Siapa nak order makan nasi Dekat Malaysia Hall? tak, dekat hostel tu. Dekat hostel. So every weekend 2-3 hari sebelum hari Sabtu tu, contoh hari Khamis tu kita akan ambil order. Okey, siapa nak makan nasi ayam merah, siapa nak makan nasi biryani, siapa nak makan roti canai ke apa. So ambil order awal, hari Jumaat pergi tengah hari tu pergi bilik, dapat duit. Ya, saya punya kerja waktu tahu sini tu. Doktor hantar tak masak kan doktor hantar? Saya masak. Kalau tak nak masak biryani, nasi ayam tu. Power. Ada makan. Kari ke apa, tak ada masalah. So, Tapi sebelum tu kerja dulu kat kedai makan tu. Iyalah, Belajar. dapat pengalaman ni kan tengok ni. Step by step. So, adakah pada ketika tu, doktor sudah melihat dari doktor tu, sudah nampak ciri-ciri untuk jadi usahawan? Masa tu tak nampak pun ciri-ciri usahawan. Masa tu kita fikir nak cari duit lebih je. More on survivor. More tu survival skill. More tu kita fikir, kawan-kawan aku dapat pergi Paris. Memang ada. Classmate kan, cuti 3 minggu. Mak bapak bagi tiket pergi Paris. Paris dekat je pada Moscow. 2 jam gitu je. Kan? So, bila dia orang pergi Paris, kita pun teringin lah juga nak pergi Paris tu.
Kan? Nak pergi Eiffel Tower tu. Tapi takkanlah kita nak minta duit kat mak. Mak kita pun duit ala apa secukupnya kan. Jadi kita pun daripada nak pergi Paris nak jalan-jalan tu lah bermula cari duit lebih tu. Sebab tengok orang ada boleh jalan, kita pun nak jalan. So tak ada duit, cari dah duit. Tapi during that kata young age, doktor tak ada rasa perasaan malu. Kalau orang muda kan dia malu nak meniaga, nak buat food delivery semua tu. Dia benda tu actually bisnes pertama saya zaman sekolah rendah lagi. Oh, roda kecil lagi. Oh. Bisnes apa tu? Ha? Bisnes apa tu? Jual kura-kura. Oh ya. Jual kura-kura. Okey. Tu waktu saya darjah 3, 9 tahun. Okey. Sekolah petang. Kurang kecil Kurang besar. Mana dah tu? So nak pergi sekolah kan jalan kaki. Tapi darjah 3 tu upgrade lah. Ada basikal. So ada basikal. So biasa pergi dengan masa ni dah berkawal semua. Lalu tapi sungai alu. Kan sungai kecil tu. So pergi lepas tepi alu tu ada kuda-kuda tangkap lah. Macam mana boleh idea dapat kura-kura tu? Sebab ada demand. Oh, dia Kita dah belajar betul tu supply and demand. Ya. Sebab bila tengok budak-budak kampung kat situ kan, dia orang kadang-kadang pergi sekolah pun ada saya punya classmate tu bawa apa tu biawak kecil tu. makarung. Mengkarung. Bawa mengkarung pergi sekolah. Jual. Dia bawa mengkarung pergi sekolah. Saya tanya, kau bawa mengkarung buat apa? Dia kata, kedai Cina beli mengkarung RM5. So bila kita tengok, kita tak nampak mengkarung, kita dapat RM5. So lepas sekolah, kita mula, aku nak tangkap mengkarung lah. Lepas tu mula-mula cari mengkarung. Lepas tu tiba-tiba bila main dekat Belukar, main dekat sungai semua tu, jumpa kura-kura. Lepas tu dia cakap, kura-kura lagi mahal. Kura-kura RM20. So bawa lah kura-kura tu pergi hantar ke kedai Cina. Okey. So basikal kan ada harga kat depan kan. So orang lain letak beg, kita tak kura-kura. Dia punya apa ni spirit usahawan tu. So masa tu darjah 3 saya ingat lagi. So pergi kat sekolah masa tu member-member dalam beg ada mengkarung kan. Ada sampai next level tu kita orang pernah tangkap biawak. Biawak mahal RM50. Orang Siam. Kedai Cina. Sini. Biawak besar. So kalau budak sekarang nampak biawak lagi kan. Kita nampak biawak. Kejar. Okey. Okey. Kita kena move to the next question ya. Banyak soalan aku tak ada. Okey. Kita dah faham dah, maknanya dia punya secara tak langsung spirit keusahawan tu dah ada daripada sekolah rendah untuk jual apa yang orang nak, not what we like. Sebab supply dengan demand tadi kan. And then di Russia you buat business jual makanan dan sebagainya kan. Jadi based on our reading lah, sebelum Hanan Medispa you venture into restaurant punya business. Kan mungkin ada kaitan dengan your experience di Russia tu nak venture. What make you decide nak buka restoran? Itu yang kesilapan yang dilakukan oleh ramai entrepreneur sekarang. Kesilapan terbesar saya ialah buka bisnes sebab saya rasa saya pandai. The fallacy. Sebab kan saya ada pengalaman memasak di luar negara tu kan, memang pandai masak. So bila balik kerja sebagai doktor, dan saya rasa bila pergi makan kat kedai lain, aku pun boleh masak lebih lagi. So bila kita rasa kita pandai, kita pun mulalah nak buat bisnes. Dan benda yang sama berlaku kepada ramai usahawan sekarang. Kan, ramai buka F&B semua kan, tapi tak ada background pun dengan F&B tu. So kesilapan tu saya lakukan disebabkan saya rasa saya pandai, and at the same time saya ada opportunity untuk dapat modal sebab saya kerja dengan kerajaan. Kan, kerajaan kan senang buat personal loan. So apa yang saya buat waktu kerja doktor di Syarif Izzat Kota Baru tu, buat personal loan
mula-mula 100,000. So 100,000 tu saya buka kedai makan. Sebab saya rasa saya pandai based on my experience. Masa tu kerja lagi sebagai Masa kerja doktor. lah. So kononnya nak cari duit lebih lah. Hmm. Ramai lah kan. Ya. Even rakan-rakan prof pun ada yang macam tu kan. Betul. Kita dah ada income tapi disebabkan sifat tamak tu kan. Saya lah tu. Tamak kononnya nak kaya lagi, tak kononnya pandai, kononnya kita punya apa kebolehan. We talk kan. Kita fallacy kat kepala tu. Kononnya boleh buat dua benda dalam satu masa, pagi kerja dekat hospital kan, after that boleh kerja jaga kedai makan. So buat loan 100,000, buka kedai makan which is nearby here, Jalan Kuala Jepun je. Nama apa doktor boleh ingat kita? Lama dah. 2009. So kedai makan tu 100,000 tu invest untuk buka. Habis dalam masa 4 bulan habis 100,000. Untuk set up business, nak run operation apa semua tu. 100,000 tu dalam masa 4 bulan habis. Even. Tak sempat nak cover kan. Tak sempat nak cover lah. Habis. Habis. Dia 100,000 habis dalam masa 4 bulan. Tak tahu pergi mana duit. And then the best part, ni mistake yang saya buat ni, ramai orang buat juga. Bila bisnes kita gagal, kita pun tambah loan. Oh boleh. Macam mana lah bank tu tahu. Kan? Dia pula offer. Doktor, kita tawarkan apa, boleh tambah lagi ni. Kan? Gaji doktor kan stabil kan. Dia cakap boleh tambah lagi. So tambah pula 50,000. So total 150,000 saya habis dalam masa 8 bulan. Zero. Disebabkan oleh saya rasa saya pandai. Bukannya berniaga based on knowledge. Buka bisnes disebabkan rasa kita pandai, rasa nak follow trend. Masa tu trend orang ada orang buka kedai makan. Benda ni berlaku setiap hari, even nowadays kan. Kita boleh tengok ramai orang entrepreneur F&B. So saya Banyak kafe lah, kopi. whatever business lah. Kita berniaga bukan disebabkan oleh kita mahir dalam bidang tu, tapi kita buka bisnes disebabkan kita rasa kita pandai. Rasa kita pandai. Kita syok sendiri. So itu yang saya buat. Saya syok sendiri, saya rasa saya pandai masak. Kan? Saya rasa saya ada pengalaman jual makanan dekat luar negara tu dengan Giant kan. So that fallacy yang membuatkan saya terjerumus dalam membuat loan 150,000 tu. Dan akhirnya bila saya sedar semua tu dah terlambat. Masa doktor buka bisnes perniagaan tu, so doktor tahu bahawa kedai makan, doktor tahu bahawa it's not as simply kata buka kedai makan. Doktor tak equip diri doktor dengan ilmu, market research semua tu tak ada lah. Ada. Sama dengan budak-budak. Cukup dengan saya buka bisnes tu dengan mentality, aku rasa aku boleh buat. Yalah. Sebenarnya tak cukup kan. Maknanya dari segi market, marketing, Betul. managing the people, financial management. Itu yang tiba-tiba duit 4 bulan habis tu kan. Mungkin. Besar 150,000. Tapi saya rasa juga ada blessing in disguise juga. Maknanya Itu degree saya punya business degree tu. it was the real business school. Ya, That ya, fit People you. taught you a lot about the business lah. Yeah. Masa tu lah kita belajar every mistake that I made. Oh my God. Betul. Okay. Mungkin Dato' Sheila nak tanya lepas ni yang lepas setback itu, how long that, okay, bila business restoran tu kita kira gagal, bila you start balik that you come up with the idea of Medispa ni? Oh, so dia tak ada benda tu berlaku dalam agak lama prosesnya. So I fail 2010. Okay, 2010 gagal. Pada 2009 buka kedai makan, 2010 tutup. So bila tutup, dia bukan tutup je. Side effect tu dibawa ke depan sebab loan tu. Yeah. So 150,000 saya kena bayar setiap bulan dalam RM2,000. Gaji doktor RM4,500 lah.
Tolak kereta tinggal 3,000. Kan? Tolak belanja semua tinggal 2,000. Dan tu 2,000 tu bayar loan. So zero saya punya account. Masuk gaji zero. So masa tu saya fikir habis lah macam mana benda itu kan. Loan ada 9 tahun. Kan? Kereta lagi. So at that moment memang survival skill lah. So masa tu fikir macam mana aku nak teruskan hidup. Kan? Mula tu memang balik menangis sama bapak. Lama-lama gitu. The thing about my life is saya sedar tak ada orang akan tolong saya bila saya rosak. Bukannya saya tak ada mak bapak. Mak bapak kita pun orang kampung. Tapi even though my mom is such an incredible person, walaupun dia tu bukan orang kaya ke apa, bila saya gagal tu, dia tetap offer. Dia cakap, tak apa, mak sanggup keluar tanah untuk bayar kita punya loan. Bila mak cakap macam tu, it struck me as like, apa aku buat ni? Kan? Takkanlah mak aku nak kena bail out aku. Kan? Dia terbalik menangis. Mak mana tak saja tengok anak dia menangis. Bila my mom cakap, tak apalah mak, cuma rumah. Apa benda tu kan? Kan? Tiba-tiba memang hilang air mata semua, cakap, okay, kena buat something. And then, fikir. Mula-mula tak tahu, memang blank lah. So pergi ke Facebook masa tu, cari lah apa yang trending semua. Kebetulan lah Allah tu kita berdoa kan untuk kabul kan. Terjumpa lah supplement untuk whitening. Kan? Apa produk-produk kecantikan lah. So belajar, study, and then ada satu supplement ni yang tengah boom, tapi hanya doktor je boleh jual. Sebab supplier tu memang dia kata dia tak nak orang biasa jual, doktor boleh jual. So I managed to get that supply and start jual supplement tu dekat Kelantan. I was the first one. So daripada situ lah dapat duit balik untuk survive. And the best part is semua orang ingat benda ni simple. Dia tak tahu zaman dulu bukan macam zaman sekarang boleh FBX apa. Zaman dulu masa tu FB tak ada lagi FBX. Kena physical punya So sale. at that time kita tengok kat FB benda tu ada. So physical sale masa tu. So apa saya buat macam Bangla, bawa supplement tu dalam hand carry tu, pergi rumah ke rumah. Jual. Malam. Dulu kan ada Tupperware party. Okay. Kan? So apa makcik-makcik semua berkumpul jual Tupperware dulu kan. So saya gunakan konsep yang sama. Saya cari 2-3 orang makcik yang minat berniaga ni. Saya bagi tahu dia orang, boleh tak akak tolong kumpulkan kawan-kawan yang minat cantik apa kan. Dan malam saya pergi dekat majlis Tupperware party tu. Dan saya jual lah produk saya dekat dia orang. Okay. So rumah ke rumah, literally every night lepas balik kerja, bayar maghrib, lepas isyak, pergi ke rumah orang jual produk. Okay. Dan kalau saya go through perjalanan doktor, so doktor macam doktor kata tadi, doktor tak simply jump into the aesthetic industry. So you ada experience dalam culinary, dalam retail, dan at the same time doktor kata ada backgrounds on medical tu, dan juga doktor juga seorang doktor. So dan saya percaya pada tahun 2012 doktor mula membina perniagaan. Betul 2012 tu So dan saya rasa macam doktor kata tadi, dan saya rasa dalam online pun, dan di sini nak tahu macam mana doktor boleh embark dalam kata bisnes tu. Dan saya rasa bukannya doktor kata sekadar terjumpa bisnes tu. So, macam doktor kata tadi, whitening. So macam mana terjumpanya whitening tu? Sebenarnya doktor boleh tak share dengan kita orang apa yang doktor nampak pada ketika itu yang orang lain tak nampak? Dia benda tu macam saya cakap, dia is a long process sebenarnya. Tak ada terjumpa pun sebenarnya. Sebab sebagai seorang doktor ni besar dia punya general kan. Ada nak jadi doktor kanak-kanak, ada nak jadi doktor sakit puan. So my passion masa belajar dulu memang kita nak jadi doktor bukan plastik surgeon.
Tak kerja, tak suka tengok orang cantik. Kalau kat Moscow kan semua perempuan cantik. Blonde pula kan. Memang kecantikan tu memang dah ada dalam kepala. Okay. Kan? So bila balik Malaysia, kan, kita nampak potensi benda tu ada. Tapi bila balik awal-awal tu, benda tu jauh benar nak capainya. Kan? Kita kat Kelantan, orang biasa semua, mana ada modal nak buka hospital, nak buka klinik semua kan. So benda tu macam tak akan dicapai. Impossible. Kan? Kita pun bukan siapa-siapa. Benda tu ada dalam kepala tapi kat belakang. Masa tu kat depan kedai makan. Tapi bila kedai makan ni dah gagal, yang kat belakang tu datang ke depan. Tu yang bila saya So, pergi ke maksudnya online. ada dua idea tu. Tapi tu yang ada, yang tapi banyak tu kecantikan yang tu kat retail. belakang. Okay. Sebenarnya kat belakang tu lagi berkaitan dengan kita sebab kita ada background dalam medical. Di situ yang ramai orang lupa sebenarnya. Kita kadang-kadang buat benda yang jauh sangat pada kita sedangkan benda yang depan mata tu dah memang terbaik untuk kita. Kan? Contoh macam ada apa lecturer, profesor ke kan, dia pergi buat bisnes yang tak ada kaitan dengan dia. Kan? Padahal dia dalam bidang education tu dia boleh buat duit banyak sangat. Betul. Bukan UMK lah, you lain. Wilayah lah. You lain. Tak ada. Kan? Wilayah research. Tengok apa kawan-kawan profesor semua kan. Dia dah profesor. Dia dah pandai mengajar semua kan. Tapi dia pergi buka kedai makan lah apa. Sedangkan dalam bidang education is the biggest business in the world. Semalam saya tengok dekat CNN ke apa ni. Ada seorang profesor, he's not even professor, seorang lulusan daripada Harvard di Korea Selatan. Pendapatan dia seorang kan, dia 14 juta US dollar. Mengajar budak-budak untuk lepas dia panggil state exam. Kan? Balik pada lecturer kita, kalau seorang profesor tu kat UCT tu pergi ajar budak SPM, kan, dia boleh buat berjuta-juta tapi dia pergi buka kedai makan luar. Sedangkan dia dah dalam bidang education, sepatutnya dia fokus lah dalam bidang education. Kalau dia seorang profesor, dia macam apa, saya lupa nama apa company dia tadi. Tapi benda tu kat Korea Selatan, that young guy lulusan Harvard, kan, dia buka satu pusat tuition 14 juta USD. Kan? Dia seorang pakar dalam bidang matematik dan semua orang kaya di Korea pergi hantar anak dekat tu. So dia tak lari dah jauh daripada bidang dia. And my mistake, saya seorang medical, saya pergi lari jauh kepada culinary. Bukankah doktor orang kata kalau nak menjadi usahawan, kita lihat apa yang kita minat. The fallacy, kesalahan terbesar dalam fikiran dunia sekarang. Saya, berbalik kepada dunia saya tadi. Saya bermula dengan jual supplement. Kan? Dan saya tak ada plan pun nak buka klinik sebenarnya. Saya buka klinik disebabkan oleh permintaan pelanggan-pelanggan saya. Mula-mula saya jual produk supplement. Lepas tu bila kita jual supplement, kan, makcik-makcik ni tanya, doktor, skincare tak ada ke? Jadi kita bawa skincare pula. Tadi satu beg kan, jadi 2 beg pula kita perawati. Kan? Mula-mula seminggu 2 rumah. Lepas tu seminggu 5 rumah. Lepas tu seminggu nak pergi 7 rumah. So berebut-rebut makcik ni. Doktor, bila turn rumah saya? Bila turn rumah ni? Doktor datang ke rumah dia orang. So dia orang akan bawa ni lah untuk datang berkumpul dan jumpa doktor lah. Tapi bila dah lama-lama rumah ni cakap, doktor, sepatutnya rumah saya doktor tak datang. Sebab banyak rumah kita kena pergi. Lama-lama dia dekat, doktor buka klinik je lah. So the idea of buka klinik bukan daripada saya, daripada my customer. The demand from the customer, doktor buka klinik lah, kita orang malas nak bergaduh lah. Yes. Sebab I cannot attend to their needs. Kita tak boleh nak pergi satu malam 3 rumah. So dia cakap, idea kita, doktor tolong buka klinik, senang kita orang nak pergi. So the idea is from them. And these people literally bagi saya guarantee, cakap, doktor buka klinik, kita garanti akan apa, kita akan support doktor punya klinik. Maknanya dia the first konsepnya ialah, kalau kita balik akademik sikit lah. Sebab mungkin ada student MBA, DBA duk tengok kan. That means it is desirable. Maknanya
ada customers yang nakkan benda tu. It's not because we like selling that product. Yang paling lebih penting ialah ada orang nak. Demand is there. Demand is- And then kita boleh buat benda tu. Betul. Itu yang balik mungkin Dr. Hanan cakap tadi. Kalau boleh, we do what we are good at dalam bidang kita. Dan yang ketiga dia mungkin the last question, can we make profit? Can we make money out of it? And mungkin that business boleh sustain. Betul. Dia akan berkembang. Maknanya daripada rumah ke rumah, now you have clinic. So the first clinic 2012. Ke berapa? 2012. Bila berkembang tu? Jadi sekarang ni dah 150? 140. 140. Bila you start expanding daripada satu klinik kepada peningkatan? So the second clinic kita buka di Subang 2014 atau 2015. The second clinic. Di Dikit, One City. Di Subang. Okay. So ambil masa 2 tahun jugalah. Ada proses tu. Tapi macam Prodigy cakap tadi, apa yang saya lihat situasi sekarang, ramai orang buka bisnes dulu baru cari customer. Betul. Yes, when you fail. Sepatutnya cari Customer dulu. Macam saya, bila saya buka klinik tu, customer dah ready dah. Based on doktor punya Kita penghasilan jual punya dekat regular rekening. customer yang rumah-rumah tu, so bila kita buka klinik, tak ada buat majlis, tak ada buat event ke apa, buka, datang, and that regular, muka kita dah kenal lah. Tak perlu pun nak buat marketing, dan pun ada happy ad, kan, nak bayar radio tak ada duit, kan, modal pun tak cukup, secukupnya je. Tapi alhamdulillah, first month tu dah dapat 100,000. But you started this time, maknanya kalau dulu loan, sekarang ni dah Sendiri. adakah you from daripada keuntungan yang jual tu ataupun still? Dan ini ada untung sikit tapi tambah lagi tu. Okay. Itu kelebihan kerja kerja. Okay. So walaupun ada loan 150, Okay. dapat lagi up lagi. Oh, yang tu dah cover dah belum lagi? Tak habis lagi. Tak habis lagi. Tapi sebab kan kerja Gaji dah naik lagi. Gaji doktor naik kan. Masa Tambah saya lagi loan. resign tu grade saya pun dah naik dekat Okay. 48 dah. Oh. Sudah 48, masa tu gaji dekat 6,000. So boleh tambah lagi, so ambil lagi loan tapi at the same time kita dah ada income extra daripada jual-jual sapi. Modal yang daripada Modal. sendirilah. Masa tu Saving. memang tahu, okey aku buka klinik ni memang tahu akan berjaya. Nombor satu, kita dah ada degree 150,000 tadi. Macam mana nak manage everything, macam mana nak control everything. And secondly, kita tahu customer tu dah ada. Waktu buka kedai makan dulu, kita just buka and then tunggu customer. Kita tak tahu pun. Tapi bila buka klinik ni, appointment semua dah ready. Sebab kita dah ada database lah. Doktor, boleh tak saya kata, kenapa people come to you? Because you are medical doctor. Masyarakat kita trust doktor. So is it one of the factors yang kata yang doktor dapat customer? Kalau nak kata saya medical doctor, semua doktor yang buka klinik medical doctor. Hmm, Betul tak? betul. Tapi maksudnya ialah masyarakat kan. Masyarakat dia ada satu persepsi yang mana whatever doktor says itu adalah fakta. So macam doktor kata, okay, warna ni bagus untuk putih. So people trust lah. Dia tak juga. Hmm. Kalau lah semua kata-kata doktor tu dipercayai, masalahnya sekarang dekat Malaysia ada 130,000 orang doktor. Mhm. So daripada 130,000 tu berapa orang dia tahu lah. So, kalau kita nak mengatakan apa kata-kata doktor tu memang rakyat percaya, benda tu macam tak berapa tepat. Sebab kalaulah semua doktor berkata-kata, semua doktor dah jutawan. Tapi kalau kita tengok hari ini, setiap hari ada klinik tutup. It goes back to the services you provide Multiple factor. and then the quality of the product, Quality. services. And kalau kita nak kata doktor orang paling dipercayai, tak juga. Sebab orang yang paling dipercayai kat Malaysia bukan doktor, selebriti, influencer, betul tak? Cuba bagi tahu kat saya, siapa buat live paling ramai orang ikut, doktor ataupun bukan doktor? Bukan doktor, selebriti. Bukan doktor. So kalau kita nak mengatakan title doktor tu menjadi satu
I'm not saying that title doctor didn't bring any weight, Okay. tapi it is not everything. Sebab pada akhirnya sekarang ni rakyat Malaysia dia tak peduli pun pasal kelayakan seseorang itu. Kalau tak, kalaulah title, ilmu, darjat dan pendidikan diambil kira, orang yang paling kaya dalam bilik ni ialah prodigy. Bukan kaya dalam bilik ni, mungkin di kalangan Jepun prodigy paling kaya. Kan? Prodigy paling banyak research, pengalaman semua. But unfortunately the world doesn't work like that. That way. Yeah. Kan? Masyarakat kita tidak memandang ilmu dan pendidikan itu satu kepentingan. So kalau nak cakap the title carry the the major factor, I wouldn't say so lah. Okay, kita 40 minit. Okay, sebelum kita, I think we need to take a break after this. Tapi sebelum tu, bila you know that you realize that I can expand this business. Expansion tadi bermula pada tahun bila? Expansion tu bermula pada tahun 2014-2015, and again, expansion tu bukan daripada saya. One thing I learned, saya memang apa yang saya fikir tu tak berapa tepat. Kita expand bila orang KL minta. Jadi Demand. The demand pool. Dibuat, decision saya buat based on demand. Kita buka klinik dekat Subang tu sebab demand daripada KL. Waktu tu kita ada ramai patient yang fly. Saya dah buat dah medical tourism dulu. Patient daripada KL Turun Kota Baru. turun ke Kota Baru, kita sediakan transport, datang klinik, lepas tu bawa makan nasi gulang, lepas tu dia orang balik tetap. So kerajaan Kelantan baru nak buat medical tourism dengan Jakarta. Saya dah buat lama. Okay. Last, sebelum kita break. Tadi kita dah belajar banyak lah. Maknanya daripada kita kata failure of the restaurant business. I think you are more particular now looking at the market segment, financial management dan sebagainya kan. So normally people look at revenue. Tapi beyond revenue ni, apa yang you monitor to make sure that business tu bukan saja boleh sustain tapi boleh grow dengan lebih besar. Dia revenue of Ya. paling utama, but again untuk sustainability yang paling penting ialah ekosistem. Kan, ekosistem. Kita kena ada vertical ekosistem kan, bermula daripada HR, supplies, HR. Sebab tu kita kerjasama dengan university nak make sure steady stream of quality staff. Kita nak budak-budak yang educated. Dari segi supply, kita buka kilang kita sendiri. Betul. So the ecosystem is very important. Yang tak ramai usahawan Malaysia fikir. So meaning that the whole value chain to within your control lah. Okay. So yes. Kita kena take a break sekejap kata. Dalam 5 minit. Okay. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nurfana Liana binti Wan Muhammad Salim, merupakan pelajar Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan tahun ketiga. Apa yang menarik tentang fakulti kami adalah kami diterapkan dengan elemen-elemen keusahawanan seperti menyertai program-program bersama tokoh-tokoh usahawan yang berjaya. Dan jika anda ingin tahu, apa yang menarik adalah UMK menyediakan pendaftaran syarikat siswa kepada pelajar yang ingin memulakan perniagaan. Apa yang menarik tentang SSU? Okey, SSU ada 2 benefit, iaitu akan memberi pinjaman kepada peniaga mikro, dan yang kedua akan memberi mentoring dan coaching secara percuma kepada pelajar yang ingin memulakan perniagaan. Jadi, jika anda minat, jom sertai FKP.
Universiti Malaysia Kelantan, UMK, adalah universiti berteraskan keusahawanan. Kami ingin membawa aspirasi kerajaan yang mahukan generasi muda bukan sahaja berpendidikan tinggi tetapi juga berjiwa usahawan. UMK turut memastikan keseluruhan universiti berfungsi dalam ekosistem keusahawanan yang merangkumi 10 fakulti dan disokong oleh institusi serta pusat pendidikan yang dilaksanakan dengan disiplin keusahawanan berasaskan inovasi. Dari aspek akademik, UMK menawarkan 32 program prasiswazah dan 20 program pasca siswazah dalam bidang perniagaan dan pengurusan, racungan dan hospitality, sains dan teknologi, perubatan veterina, komunikasi, bahasa, seni bina serta teknologi kreatif dan warisan. Selain itu juga, UMK turut menawarkan program asasi sains, asasi teknologi maklumat hufaz dan praijazah sains. UMK komited untuk mengembangkan graduan kelas pertama untuk menjadi peneraju industri, bekerjasama dengan sektor korporat tempatan bertaraf dunia serta rangkaian institusi pendidikan serantau yang terkenal bertujuan memperkasakan UMK dari pelbagai sudut. Ini dapat dibuktikan dengan peningkatan kebolehpasaran graduan dan graduan yang mencipta pekerjaan melalui perniagaan. Penyelidikan, inovasi dan perkomersialan adalah satu aspek UMK yang penting. Dengan hashtag UMK for Society, UMK juga terlibat dalam pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Kami di UMK percaya bahawa kehadiran kami akan memberi gambaran baharu kepada perkembangan lembah ilmu. Sesungguhnya turas kami, keusahawanan, akan sentiasa menjadikan Universiti Malaysia Kelantan Good morning. My name is Billy Kang. I'm an auditor and accountant. I am partner in the firm of Billy Kang and Co. And I have been in this profession for the last 30-40 years. The reason that I chose to enroll myself in DBA with UMK is because, number one, it is near the place of my work, my house. And also the emphasis by UMK that it is an entrepreneurial center university. Because in my line of work, I meet a lot of entrepreneurial businessmen. That is why I chose UMK. And I think that with the exposure of further in-depth knowledge entrepreneurship, I should be able to enhance my businesses and also my interaction with my clients. Now, having graduated from UMK, the knowledge that I acquired on entrepreneurship and on women entrepreneur and in Kelantan context, it enhanced my interaction with my clients. And now that I know the reason why women excel in businesses in Kelantan, they put me in a very good position to discuss their business issue. The DBA course offered by UMK is actually very interesting because the course content and the lecturers who deliver those courses are experienced, and which is very practical in the business world. Now, with that advanced age, many people would have enjoyed their life with the family and the grandchildren. But I thought I better spend my time more valuable in the pursuit of seeking knowledge. So I don't think anyone should retire from learning and expanding the knowledge. I think knowledge is where we learn until we die. Being a person who likes to read and who likes to seek knowledge
I think DPA or UMK given me the chance to pursue my personal, I will call it hobby. Hai, nama saya Nur Anika binti Muhammad Fauzi dari Fakulti Seni Bina dan Akademik Universiti Malaysia Kelantan. Perkara menarik yang ada dekat FS ini, kita boleh tengok lecturer kita sangat-sangatlah sporting dan sedia untuk membantu para pelajar. Lepas tu kita punya fasiliti sangat-sangatlah mencukupi untuk pelajar melakukan kerja diorang. Kita punya kelab juga dapat menyediakan event dan trip yang sangat-sangat menarik untuk pelajar dan pesyarah. Cabaran saya sebagai seorang student di FS ini, saya kena menghasilkan banyak design, tetapi dengan ada teknologi dan AI, saya dapat menghasilkan lebih banyak design yang menarik dan kompleks. Ambil kos ni tak susah pun, cuma kalau ada minat semuanya jadi. So korang yang nak join kita dalam Fakulti Seni Bina dan Akademik Universiti Malaysia Kelantan, boleh join kita sekarang. Welcome back, selamat kembali. Kita teruskan dengan segmen yang keempat sekarang ni, on public trust, quality and responsibility. Saya serahkan pada Dr. Sheila lah to lead the discussion. Okey, Doktor. Saya tertarik dengan satu perkara dalam perjalanan Hada Medispa lah, iaitu Doktor tekankan kepada customer trust, kepercayaan pelanggan. So, bila kita sebut industri kecantikan ni, Doktor, pelanggan datang ke spa, dia datang dengan harapan yang tinggi. Okey, harapan yang tinggi. Lepas tu kadang-kadang mereka yang datang, in fact saya sendiri pun kalau sebagai pengguna yang datang ke spa, kita datang spa nak cantik. Lepas tu kita ni kadang dalam keadaan yang fragile dan unconscious. So bila ada kita kata mudah dipengaruhi lah dengan janji hasil. So boleh tak dari segi etika dan juga reputasi, di manakah doktor kata meletak satu garis antara kata persuasif marketing ataupun pemasaran yang persuasif dengan janji yang berlebihan? Memang menarik dan susah nak jawab. Sebab benda ni ada dua. Kalau kita buat betul-betul itu buku, memang mesti terus hancur. Contoh kalau kita bagi tahu rakyat Malaysia, kalau nak hilang jeragat ambil masa setahun. Mana ada orang nak pergi dah buat treatment. Tak ada perempuan pun sana 10 tahun untuk dia cantik. Tapi kalau ikut perubatan, itu the minimum sebenarnya. Kita nampak signifikan kalau ikut study itu betul lah. Tapi sebab tu kita terpaksa olah cara pemasaran. Kita bagi harapan kepada para pengguna kita. Benda tu boleh dicapai. Prosesnya kena dituruti. Pada masa sama kita tak boleh memberikan janji-janji palsu. Kalau zaman dulu kita selalu dengar cantik dalam masa 3 hari, 7 hari. Tapi sekarang benda tu dah tak ada. Sebab apa? Rakyat Malaysia dah makin educated. Alhamdulillah saya happy bila orang dah educated, dah tak percaya dah 7 hari dah boleh jadi flawless. Sebab memang mustahil pun. Dan bila masyarakat dah educated, kita senang sikit nak manage dia punya expectation. Bila kita bagi tahu customer sekarang, ambil masa, perlukan multiple treatment, perlukan support dengan skincare, dan ramai tak memahami. Sebab tu paling penting ialah education. Untuk mendapatkan public trust, sebab tu staff perlu diberi training yang betul. Bagaimana kita nak memberitahu para pelanggan benda yang betul, tapi pada yang masa sama kita tak nak dia lari.
Saya terbaca, saya mengikuti Facebook doktor lah. Okay, dan saya memang go through every posting doktor. So dalam satu posting tu doktor kata lepas ni yang itu buat pressure tu takkan bercakap dah, bisu. Betul. So what do you mean by that doktor? Okey, manusia ni ada macam-macam. Kan? So kalau kita nak puaskan hati semua manusia tu impossible. Tak payah tengok jauh lah kalau kat rumah. Anak kita macam-macam. Kalau ada 3 anak, 3 masakan kena buat. Betul. Itu baru kat rumah. So bayangkanlah kita nak deal dengan public. Hanan Medispa ada 140 cawangan. Customer kita berjuta. So in order untuk puaskan hati berjuta orang ni, PM kita pun pening kepala. Bukan saya je. So dari segi perniagaan, kita tak boleh salahkan pelanggan, kan? Sebab customer always right. So kita kena sesuaikan dengan apa yang pelanggan nak. Ada pelanggan yang datang ke spa, Hanan Medispa, memang nak berborak, kan? Memang nak berborak, memang datang nak meluah, datang nak bercerita, tak ada masalah. Memang kita sedia melayan segala apa anda nak cerita. Memang saya beritahu staff saya, kita menyediakan perkhidmatan kepada para pelanggan kita, bukan setakat nak cantikkan dia orang, kita nak bagi dia orang relax. Kalau dia orang nak datang bercerita pasal apa, korang dengar, angguk, jangan komen. Okey, tapi kita kat situ habis kat situ. Ada juga customer yang datang, memang bila dia bercerita, dia pun rasa terhutang budi kepada staff, dia pun nak beli produk apa. Alhamdulillah. Win-win. Tapi pada masa sama ada yang tak nak bercakap langsung. Dari segi perniagaan kita kena sesuaikan. Sebab tu silent treatment tu kita buat khas kepada setengah orang tu memang ini introvert. Pelanggan introvert yang tak nak bercakap apa, dia boleh pilih silent treatment tu, buat payment melalui website, online, tak perlu bercakap, tik kat silent treatment tu, datang, buat balik. Macam naik Grab lah. Macam naik Grab. Kita boleh request, tak nak sembang. Boleh, kita buat macam tu sekarang. Tapi mostly yang datang buat treatment, mostly yang suka bercakap. Macam saya cakap tadi lah, manusia ni ada macam-macam. So kalau kita nak puaskan hati semua orang tu almost impossible. Tapi kita sentiasa berusaha untuk berikan yang terbaik kepada semua orang lah. Extrovert ke introvert, kita kena sediakan. Sebab itu perniagaan, customer always right. Okay. So kalau kita lihat doktor kata tadi doktor ada 140 cawangan. So kalau saya lihat model doktor bukan sahaja menawarkan servis tapi doktor juga ada produk. Okay. So dan bukan sahaja produk, servis, tapi saya nampak doktor banyak kata berkolaborasi dengan industri seperti SIRIM dan juga universiti lah, dan saya nampak dengan UMK lah. So of course lah bila kita grow, okay, bila ada satu pengalaman buruk doktor dengan satu cawangan, so of course dia akan memberi kata impact pada keseluruhan image jenama doktor sendiri. So jadi kat sini saya nak macam berminat untuk doktor kata ceritakan pada orang lain apa yang orang tak nampak di sebalik pertumbuhan tu. So bagaimana doktor nak pastikan governance, quality control dan sentiasa yang yang sebab doktor ada a good kata branch. So macam mana doktor nak pastikan bahawa governance, quality control ni dia kata berkembang seiring dengan kata bilangan cawangannya doktor ada. Dia nak kontrol manusia ni bukan masalah dia orang lah. Tapi dunia Prof. Kan? Sebab itulah orang spend trilion untuk AI. Kan? Sebab apa wujud AI? Sebab token-token kat dunia ni malas deal lah dengan panggil manusia. Kan? Itulah tujuan AI sebenarnya. Bukannya nak sangat company-company besar tu guna robot semua kan. Tapi disebabkan nak deal dengan manusia ni satu benda yang dalam masa ni dah melebihkan. Tapi nak tak nak kita sebagai manusia kita kena hadap benda tu. Sebab kalaulah semua manusia lepas ni guna robot, orang nak kerja. Jadi saya anggap benda ni sebagai satu tanggungjawab sebagai
permintaan para pengguna. Yang paling penting saya sentiasa bagi tahu dekat staff saya, pertama kerja kena ikhlas, buat servis baik, do no harm. Kalau customer tak puas hati, betulkan kesalahan kita. Kalau dia tak puas hati juga, minta maaf. Kalau dia masih nak kata online, nak komen macam-macam pun, sabar je. So maksudnya kalau ada komplain daripada customer, betul? So doktor let the staff doktor handle, or you has kata pengasas tu, doktor sendiri akan handle benda tu. Kita punya team lah yang untuk manage isu-isu begini. Sebab social media ni memang tak boleh nak ni doktor. Betul. Itu dah jadi lumrah sampai sekarang. Yalah, dia social media ni dia bagi peluang kita nak reach out to the bigger market. Betul. Tapi the negative side of it, dia kalau dia tak puas hati, dia can go viral, dia hentam kan. Dan I think kat situ pun dia kena ada some kind of crisis management punya element, how to, kena ada SOP lah, macam mana nak respond instead of reacting kepada complain dan sebagainya lah kan. Dan yang tadi tu consistency, saya tengok balik kepada restoran business, business restoran kan. Bila terlalu banyak cawangan buka ni, bila kita pergi different cawangan tu, dia dah mula lain lah. Dia punya the quality of food tadi. So how do you ensure that benda tu, kalau dalam konteks Hanan Medi Spa ni, services dia tu pergi cawangan mana pun sama? Okey, kita bersyukurlah kita bukan dalam bidang F&B, sebab F&B ni dia banyak sangat variable. Contoh macam Prof cakap tadi, pergi kedai lain rasa lain kan. Mungkin disebabkan oleh ayam tu tak sesegar cawangan lain. Tapi dari segi Medi Spa pula, kita sebab tu sekarang kita lebih fokus dalam penggunaan teknologi mesin, supaya kita tak rely sangat kepada human punya hasil tangan manusia lah. Kalau boleh kita nak kurangkan supaya kita nak konsistensi dan uniformity. Contoh bila customer datang untuk consultation, kita guna AI. Okay. So kalau pergi dekat Sabah ke, kat Johor ke, kat Kelantan, result yang sama keluar dekat komputer tu. Tak bergantung kepada mata konsultan. Kalau pergi dekat tempat-tempat biasa, contoh untuk scan muka. Orang Kelantan kata muka puan macam ni, Johor kata macam ni. Tapi kalau pergi ke Hanan mana-mana pun, disebabkan kita guna AI, scan tu mesin yang sama, software yang sama, pergilah scan kat Brunei ke dekat Indonesia ke, result yang sama. So kita lebihkan penggunaan teknologi untuk mengurangkan ketidakseragaman. Sama juga dari segi treatment. Mesin yang digunakan, kalau Tuan Guru Musang pun mesin yang sama digunakan dekat bangsa. So you invest a lot lah. Invest a lot in technology. Saya ada satu soalan nak tanya dari segi management. Kalau satu cawangan, dua cawangan, tiga mungkin, it is very manageable lah. Now you have 140 dan ada kat luar negara. So decision yang macam mana yang you boleh delegate kepada staff untuk buat, dan keputusan yang macam mana yang you have to make that decision. You tak boleh bagi orang lain. Kalau boleh bagi contoh lah. Oh, dia susah nak jawab itu sebab benda tu berubah-ubah setiap hari. Dia sebagai seorang leader, kalau boleh saya nak semua decision go through me. Tak kata micromanage ya? Memang saya micromanage sampai ke hari ini. Sebab tu itu. Saya tahu memang saya suka micromanage, tapi pada masa yang sama memang saya expert in delegation. Bukan tapi kita kena kenal orang tu memang sedalam-dalamnya sebelum kita boleh bagi dia kita delegate kat dia. So orang yang saya tak kenal, biasa saya tak akan delegate. And kita kena tahu kelebihan orang tu and bagi dia buat benda yang dia betul-betul pandai. That's benda paling penting dalam job delegation ni. Kita kena kenal kita punya staff strength and weakness.
Okay. Dan kita hanya fokus kepada dia punya strength je. Kita buat, kalau orang tu pandai buat A, bagi dia buat A je. B jangan bagi. So benda macam tu yang saya kena belajar setiap hari. So every day saya akan study dia punya manager-manager. Kan? Saya akan jumpa, saya akan tengok dia punya social media, saya akan interview staff pasal dia ni, study apa dia punya strength, and kita akan gunakan dia punya kekuatan tu habis-habisan, and kita elak daripada kelemahan dia tu. So kalau saya tahu staff ni ada kelemahan ni, saya akan bina satu sistem untuk menutup kelemahan dia tu. So di mata orang lain dia nampak hebat. Kelemahan dia tu saya je tahu. And then kita gunakan dia punya kehebatan tu sampai dia, contoh staff yang pandai mengajar. Ada staff memang saya tak pandai mengajar. Lepas tu saya tak boleh jadi lecturer. Saya I have knowledge, but my teaching skill memang terlalu. Sebab saya tak ada kesabaran. Macam Prof orang. Saya abai lah. Saya punya kesabaran tu sedikit bawang. Jadi ada staff tu memang dia pandai mengajar. Dia memang sabar, dia punya kata-kata tu. Memang susunan dia cantik semua. So orang yang pandai mengajar tu, kita jangan bagi dia buat benda lain. Kita mengajar je. Jangan suruh dia jaga duit, jangan suruh dia jaga ni. Bagi dia mengajar, ini suka benda tu. So that's very important. Balik pada tu, saya suka yang tu kan. Saya ada baca satu interview of Indra Nooyi ke apa nama dia, the former CEO of Pepsi. Bila she was appointed as the CEO of Pepsi, dia consult Steve Jobs untuk dapatkan nasihat. Dan satu nasihat Steve Jobs ialah, dia kata, kalau benda tu penting, you have to say it with emotion. Kan? Then people will understand and follow. Maknanya, then even the word tantrum yang digunakan oleh Steve Jobs. Kan? Tapi kadang-kadang dalam budaya kita, dia suka nak terima sikit buah backing. Buah ni saya pun memang kena brand backing lah. Kan? Tapi I think to succeed, sometimes based on my reading, like Steve Jobs backing. Indra Nooyi pun agak backing. And ada seorang yang GE Motors also backing. Kan? But I think that is something that it is not emotion comes with passion. It's not emotion yang begitu kan. So sometimes I think we have to be, orang kata, straight and what do you think? Betul. Ya, sebab Datuk pun Kita pernah banyak share kan. mana-mana tak jalan kan. Sebab Datuk pernah share bahawa orang yang passionate ni dia emotional. So what do you think? Betul. Ya. Betul. Sebab kalau kita tak tunjukkan emosi tu, orang tak faham betapa pentingnya sesuatu hal. Tapi orang tak boleh nak terima kita macam baking atau tantrum. Sebab tu you have to choose the right person. Kat mana you nak luah benda tu. Ya. Contoh macam saya nak passionate dekat staff yang baru masuk, memang tak kena lah. Ya. You kena passionate dekat staff yang memang nampak masa depan dengan company. That's why I think kita kena kenali orang tu. Sebab tu saya sangat memilih staff. Sebab tu Hana Medispa, Prof, tak pernah buat family day ataupun apa tu team building. Saya tak percaya tentang team building atau family day. I don't believe it. Sebab apa? Bukan semua orang suka benda tu. Kalau kita, I would say, kalau kita buat family day kan, 50% daripada staff tak suka pun family day. Then how do you make sure that everyone are on the same boat, share the same vision of Medispa? Impossible. But memang tak ada. Memang impossible. We expect everybody to be in the same boat. Itu kesilapan, the fallacy of business, of that everybody is on the same boat. Kat mana-mana apa
organisation ke, universiti ke, kesilapan seorang leader ialah dia beranggapan semua orang akan Mesti. bersama dengan dia. Betul. Which is wrong. Sebab tu cara saya menjadi leader, saya akan kena pasti siapa yang dalam book saya dan siapa dalam bukan book saya. And I only talk to the people on the same book. Orang yang tak dalam book saya tu, bukan saya pulaukan, bukan saya benci, bukan saya marah. No. Bagi saya mereka masih belum faham apa saya nak. So how you going to make them understand your vision semua? They will not understand. Dia kenapa doktor hire dia duduk dalam book doktor? We need them. Sebab dia balik pada tu kan, dia Simon Sinek is very good in describing this scenario. Because majority of the employees are simply followers. They come untuk hijau, dapat gaji. Betul. But the passionate one is just kalau dia panggil apa division innovation punya theory tu, ada 3% lah. Yang betul-betul yang fikir become very innovative to push the company forward. Lepas tu dia ada dalam level about 13% yang will support this small group. So altogether is between 16 to 18%. The rest akan follow, dan dia akan ada juga satu bahagian dalam another 50% buat gapo pun tak kena. Betul. Yeah, jadi I think understanding that apa ni dia panggil bell curve tadi. Yeah, kalau nak harap 100%, I think we are just wasting our time, like you said. Betul. Sebab itulah nak guna buat team building ke family day. Because we are not on the same boat. Yeah. Kan? Kita semua dalam lautan. Okay? Kita di dalam laut yang sama, tapi boat kita beza-beza. So you have to make sure you are surrounded by people dalam pemikiran sama dengan you. Yang orang tak sama tu, macam Datuk cakap tadi, dia hanya datang kerja, datang pagi balik petang. Dia ada followers. Dia bukan salah, dia are not wrong. Betul. Kan? Dia orang bukan jahat. But we need them, right? We need them. They need us for the job. Tapi pada masa we cannot expect them to be passionate, Macam kita lah. to share their vision. Tak boleh. Alright. Okay, we go to the next segment. Saya ada terbaca Dr. Hanan ada sign MOA ke MOU dengan yang Prof. Datuk Dr. Asma. Yes. And based on that news lah yang saya baca tu, that you spoke about the ambition to open up like 100 clinics, pharmacies, kan? So this is the next phase lah saya tengok kan. So kalau dalam konteks MBA, kita tanya MBA, what problem that you are trying to solve by opening up this clinic and pharmacies? And you know, and how do you see that you are evolving into a broader healthcare ecosystem? Saya nampak kat situ kan. What's your comment on that? Dia bisnis, pandangan saya tentang bisnes. Bila saya buat satu bisnes, saya akan melihat apa yang berlaku di negara-negara yang lagi maju. Contoh sekarang China. Yeah. Okay. So di China memang dikontrol oleh company gergasi. Contoh kedai tayar, company gergasi. Tak adalah kedai tayar apa. Termasuk Malaysia tu ada satu nama tu apa? Tu dah masuk. Macam saya cakap tadi lah, lepas ni dah kopi semua mati. Yang tinggal hanya company besar, tinggal apa, Zeus, company yang ada bilion ringgit. Yeah. So benda yang sama akan berlaku dalam segala sektor, baik farmasi ataupun dari segi klinik. Sebab kos akan meningkat. Kan, gaji manusia akan meningkat. Kan, kalau tak ada gaji pula balik AI memang mahal. Kan, everything gonna be very expensive. Kalau you nak buat business, the level of entry akan tinggi sangat. So bila benda tu, this is happening right now. Orang contoh klinik dulu nak buka klinik 200,000 boleh buka. Kalau saya buka 200 tahun cukup. Sekarang kalau tak ada 500,000 jangan buka klinik. Dulu buka klinik satu shop block okey dah. Sekarang mana ada klinik satu shop block? Semua 2 shop block, betul tak? So renovation
population dah 500, you nak ada juta. So, akan sampai satu masa nanti, entry level nak buka farmasi atau klinik akan jadi 3-4 juta. So, at that time, you tak mampu nak buat personal loan untuk buka klinik. So, siapa yang boleh buka klinik? Yang besar je. Company besar. Kan? So, bila saya berkolaborasi dengan medical university, mana-mana university pun, and we have this steady stream of doctor yang kita akan ambil, akan didik diorang, ajar diorang. And when they are ready untuk buka klinik ke apa, dia nak jadi buka klinik but they don't have the money. I will be there for them. Okay, that is the concept lah. the But concept. under that one umbrella lah. Impiannya lah. Impian. Impiannya lah. Sebab saya ada tanya juga some of my students dan juga kawan-kawan yang buka klinik. Rupanya buka klinik is very very challenging. And banyak klinik saya dimaklumkan lah yang tutup. Kan, they cannot survive. Walaupun kita nampak macam buka klinik banyak PT lah. Apa ni doktor kan. So I think the landscape is changing very fast. So the future. Mungkin Datuk, saya tak tahu lah. Yang ni dapat juga info kata kalau nak buka klinik biasa macam difficult lah. Kalau nak buka dental klinik better dengan klinik biasa. Saya ada dental clinic. I have my own dental clinic. Sama. The entry level tu sama. Cost of renovation dental clinic. Sebab dental clinic dia punya dental chair tu. Lepas tu dental x-ray semua. Tu dental clinic lagi mahal. Tapi competition dia pun agak ni. Sebab tu kalau dekat FB, kat Facebook, boleh check sekarang. Ada grup klinik untuk dijual. Betul. Klinik untuk dijual. And every day ada klinik baru untuk dijual. And in fact that kalau klinik saya tengok kan, diorang live tau di TikTok setiap malam tau. Terpaksa. So, Kalau bila dulu, kita tengok para doktor buat live sampai malam, para doktor di klinik dah jadi content creator, then you know how bad is the market. Sepatutnya doktor-doktor ini sibuk merawat pesakit, tapi mereka ada banyak masa untuk jadi content creator. Kalau tak percaya, kalau Kota Baru tu jalan hospital. Cegai tu kan? That stretch of road tu, daripada satu traffic light ke satu traffic light, ada 10 klinik. Dekat rumah saya saja ada 3. And then you can see that, I mean, orang ramai akan pergi kepada yang murah. But murah will reduce your margin. Untuk nak sustain pun akan jadi masalah. Itu yang berlaku di bidang siaga sekarang. Everybody dah out of idea. So dia orang pun main harga. Lala makin murah, margin tak ada, lala klinik tutup. Dulu kalau sekarang ni kita ada klinik anda, klinik awak, klinik semua ada. Klinik kami. Klinik kami, klinik kita. Klinik Pok Mong ada ke? Ada. Ya. Klinik Pok Mong. Tapi nama dah. Ya. Itu nama klinik. So this other thing. So entry level akan naik. So bila yang pemenangnya ialah the capitalist. Bila kata yang apa ni, yang the one that franchise dia punya itu banyak. And that franchise punya model ni saya sempat tengok lah 2-3 model ni. I think dia lebih banyak menguntungkan franchisor. Yang franchisee ni memang suffer. And then dia nak exit pun, bila dia dah masuk, dia nak exit pun payah. Yalah. Tapi tak apa, kita sebut gitu. Okay, kita move on. Okay, sebelum ni Datuk Sheila akan tanya pasal ada sikit lah UMK MJC. But before that, you know, you have that vision to hopefully open up 100 clinics, 100 pharmacies. And in order to achieve that vision, apa capability yang Dr. Hanan rasa that you need to strengthen the most? Adakah teknologi ke, talent ke, capital, governance ataupun apa? Dia tiga benda Ya. penting. Satu benda paling penting dan juga duit. Capital lah. Money, and the best way untuk modal business ialah ada people money lah.
duit ni tu simpan. So alhamdulillah with my networking sekarang saya tahu macam mana nak dapatkan fund. Dulu masa nak buka business, when you are nobody nak bagi fund kat you. Tapi at my situation right now, because of my capability, my track record, my bank account, bank pun merayu nak bagi loan. And then even banyak pihak-pihak yang tu memang offer kita duit. Macam Hanan Medispa, we are very, alhamdulillah kita healthy lah dari segi account semua. And benda tu menarik ramai investor. And then this investor bila saya nak buat sesuatu, dia memang dia ready untuk saya. And we are not talking about small investor, we are talking about giant punya VC semua. That's why saya nak buat benda macam tu. And secondly, AI and talent. AI, you nak AI, you perlukan duit lah. And tadi talent. Talent, that's why saya sangat menghargai hubungan baik dengan UMK especially. Memang ada universiti. So, kita nak mengurangkan cost training. That's very important part right now. The biggest issue right now, budak bila keluar universiti, kita kena habiskan masa training lagi. So, dengan kolaborasi dengan universiti ni, kita nak di student waktu intern tu, macam kita buat dengan UMK sekarang, UMK punya student, intern gaji RM5,000 kan. So by the time they graduate, kawan-kawan lain tu baru combo bulan-bulan nanti kan. Orang lain combo, lepas combo baru nak cari kerja. So student UMK yang intern dengan saya, combo ni schedule SP dah banyak, gaji dah steady kan. Main lepas ni kalau boleh combo tu semua dah ada rumah kereta kan. Itu saya punya sembang dengan VC. Kita nak waktu combo tu bukan bercakap pasal kau nak kerja mana. Waktu combo lepas tu cakap rumah aku kat sini. Itu baru UMK Entrepreneur University. Okay, Dok, talking back pasal investing your staff. So sebab ni dekat sikit dah dengan MGCB, yang mana saya nampak doktor bukan sahaja ada hubungan baik dengan UMK, tapi doktor lebih daripada industri universiti punya hubungan. So doktor dilantik sebagai adjunct UMK dan doktor pun telah menghantar staff-staff untuk belajar di UMK. Dan saya sebagai akademik dan juga sebagai kata dekan di MGCB. So saya nampak benda ni satu yang bagus lah, sebab doktor kata tambah added value pada staff. Tapi dalam masa yang sama, saya nampak sebenarnya doktor telah investkan diorang ni kepada membuka peluang lain di luar. So saya nak faham sebenarnya apa strategi doktor? Kenapa doktor memilih UMK? Dan doktor tak takut ke? Doktor dah invest banyak, at the end nanti staff pun resign. Memang dia macam ni. Sedangkan lidah gigit. Cakap apa, orang kahwin dia bercerai. Kata kembang dekat apa udara pun boleh hijack. Apatah lagi staff kita ni. Sebab tu bila saya hantar staff masuk MBA kan, kita tak bagi kontrak pun. Ada kontrak, maknanya habis MBA kau nak resign lah. Kan, yang sekarang tengah buat MBA batch ni 9 orang kan. 9 orang, 6 orang staff saya yang lepas 3. Degree sekarang dekat UMK ada 8 ke 10 orang. So 20 orang ni tak ada kontrak pun. Meaning you nak resign, you resign. Sebab saya punya konsep, kalau you tak ada hati kat saya tak ada hati kat you. Pergilah. Kan, saya tak nak siapa-siapa kerja dengan saya dengan separuh hati. Sebab kesannya bukan kepada saya, kepada pelanggan. Bagi saya keberkatan dalam berniaga itu paling penting, rezeki yang halal. Dan kalau kita buat kerja dan separuh hati, suku hati, customer tak akan dapat yang terbaik dan menyebabkan rezeki itu tak halal. Buat apa jadi kaya raya kalau kita makan duit haram? Sebab tu kalau staff saya nak resign, saya cakap resign lah, tak perlu bagi notis pun kat Hanan. Kan? Pergilah. Kan? Kadang-kadang bila saya dengar staff nak resign tu, saya akan cakap dekat saya punya team, aku dengar dia ni nak resign, kau pergi bincang dengan dia keluar sekarang. Sebab saya tak nak dia punya separuh hati tu membawa kesan kepada servis kepada kita punya pelanggan. Mana ada customer bayar full price tapi dapat servis yang half-hearted.
It's not fair. So, pergilah. And macam saya cakap tadi, whatever saya buat, pertama, saya hantar student dekat UMK ni, ialah tanda penghormatan saya kepada UMK dan tanda penghargaan saya kepada sistem pendidikan negara, because I believe education is very important. Saya nak tunjuk kepada rakyat Malaysia bahawa kena belajar, kena masuk universiti, kena hormat ilmu. Itu ialah matlamat saya antara para pelajar saya. Yang kedua, saya nak orang tengok Hana Medispa ni bukan bisnes kampung. Kita nak tengok Hana Medispa ni satu benda yang berwawasan, ada vision, memikirkan nasib orang lain. Dan yang ketiga, kita nak pastikan staff kita ni educated lah. Sebab saya pun tak tahu sampai bila. Okay, Dr. Bill sebut educated. So kita lupa sekejap yang resign tu. So yang tak resign ni, yang still lagi dengan doktor. So do you see that any kata improvement tak lepas dia belajar? So boleh tak doktor cuba ceritakan ada improvement kat mana doktor nak highlight tu? Jujur doktor, jujur. Ada, nampak cerdik kan? Nampak cerdik? Nampak cerdik. Actually lepas kena kelas dengan Prof. Ciji. Ya, contoh macam dia tahu apa dia buat, tapi tema-tema tu dia tahu. Tapi bila masuk kelas Prof. Ciji dia tahu, oh macam ni, macam ni. So saya tengok bila every time saya jumpa dengan contoh budak-budak MBA sekarang kan. Dia cerita, oh kita sebenarnya kita dah buat benda ni, Prof. Ciji baru ajar. Tema dia macam ni. Selama ni kita buat ala kampung. Tapi bila masuk UMK, benda tu ditranslatekan dengan profesional. So dia pun rasa tu, okey, kita betul dah, cuma kita adjust sikit. So akhirnya lagi teratur. Dan governance kita pun lagi bagus lah. Sebab dididik dengan teknik-teknik yang betul. Kita sebenarnya bukan salah, cuma tak tepat. Bila masuk UMK tu, dia dikemaskinikan dengan betul. Very important lah kita. Semester ni projek tu kita memang suruh buat. That a project that can bring benefit to Hanan Medispa lah, hopefully lah. Cumanya satu soalan lagi. Panjang kita hari ni, tak apa. Apa benda yang UMK kena ubah? Betul. Untuk improve. I will be frank, because what we need to do better for the benefit of the students. Saya actually sebab saya di dua belah pihak. Satu di pihak student, nombor dua di pihak lecturer dan pengurusan. Saya nak bercerita kan. Saya pernah tanya budak UMK. Kita betul lah, tapi saya tak nak sebut sama. Ni bukan yang kerja kat Hanan. Saya tanya budak UMK, dia tak kenal siapa VC. Kan? Okey lah, kalau VC tak kenal, okey lagi lah. Dia bertanya, Dean kenal? Kan? Betul. Okey, DCB kan? Tak nak sebut lah bagi mana, tapi ni betul. Kita share ni bukan nak memburukkan para pelajar. Okey. Macam sebab nak tanya. Ya. Jawab lagi lah. Okey. So kita nampak kat situ satu gap. Yang mana pelajar tak kenal universiti. Kan? Macam mana seorang pelajar di UMK? Yang ni saya bukan tanya first year, final year. Yang akan combo. Yelah tak tipu. Dan saya tanya benda ni di depan ramai orang. Bila seorang pelajar yang dah nak combo, tak kenal VC, tak kenal dekan, macam mana seorang pelajar tu nak memahami VC dan misi universiti tersebut? Bagi saya, sebab tu saya kalau Hana Medispa ni, saya suruh staff follow saya. Baca apa saya tulis kat social media. Bukan sebab saya lapar perhatian, apa saya nak dia orang like apa. No. Because saya nak semua staff Hana Medispa faham apa saya punya vision, apa yang saya nak, apa customer kita dapat semua. Nak semua orang faham. Bukan saya nak perhatian tu. Saya kalau boleh tak nak orang kenal pun. Tapi bila para pelajar tak kenal universiti, tak kenal lecturer, tak kenal VC, tak kenal dean, maknanya pelajar tu tak tahu apa yang universiti nak. Jadi kat mana kita punya miscommunication tu? Kalau kita nak salahkan pihak pengurusan, saya rasa tak ada, sebab pihak pengurusan dia tengok UMK memang sangat aktif. Setiap
department ada social media masing-masing. VC pun ada social media. TFC 3 social media. Kan? 3 TFC 3 social media. So dari segi usaha pihak UCT dah saya rasa cukup dah. Tapi bagaimana kita nak suruh para pelajar ni lebih mendekati universiti, sebab kalau pelajar tak kenal para pengurusan tertinggi and they will not get dia tak akan dapat istimati perjuangan universiti tu. Macam pekerja Hanan tak kenal Hanan, dia tak faham. Roh dia tak ada lah. Tak ada. So pelajar universiti ni bukan UMK lah semua. Saya pernah tanya USM, saya pernah tanya, semua tak kenal VC dan D. So situ lacking kita punya sistem pendidikan. And the worst part, kita tak boleh nak buat macam dulu, yang mana kita nak buat macam camp bina jati diri ke apa. Sebab budak-budak sekarang tak tahu apa ni. Kan? Sekarang ni kalau buat apa minggu kenal pun dah viral dah. Sebab apa kena berkumpul lah, apa bazir masa semua. Sedangkan minggu kenal, orientasi itu penting. Masa tu lah kita nak kenalkan mesti, nak kenalkan ni. Jadi benda tu kita nak main dengan golongan muda tu, bagi saya, sebab saya deal dengan golongan muda. So saya tahu apa yang Datuk Prof ada hari-hari ni. So macam mana nak selesaikan perkara tu, saya pun tak boleh nak selesaikan. Tapi kadang-kadang kita kena terima tu. Small percentage of students yang memang ignorant kadang-kadang. Tapi as long as majority boleh faham tu, Alhamdulillah lah. Okay, kita nak call landing dah ni. Call landing dah. Okay. Satu soalan sikit lah. Ramai nak jadi usahawan, terutama di Kelantan. Dan saya pun betul-betul duk saing dengan some entrepreneurs. Ada yang naik turun gitulah. I think that is quite normal lah dalam bidang usahawanan. Jadi apa berdasarkan pengalaman Dr. Hanan, dah kalau Medispa tu dah kalau kira 2012 ni dah 14 tahun, and you are keep on expanding lah kan, dan kita harap mungkin akan menjadi lebih besar. So what is your advice kepada kawan-kawan kita ni, termasuk student kita pun ramai yang nak berniaga, dan juga kepada pendengar daripada luar lah. What is your advice? Saya tengok dalam di soalan tu ada yang cakap, kalau saya betul nak tanya soalan tu, kalau ada 50,000 nak jaga. Tak apa, waktu pun one of the soalan tu dia kata cuba tanya soalan. Kalau saya tarik balik, I wipe out the gelaran, pengikut media sosial semua tu, saya bagi 50,000. So perniagaan apa yang doktor nak start? Kalau saya ada 50,000, saya tak ada gelaran, tak ada follower. Tak ada orang tak kenal. Orang tak kenal. Bisnes apa saya nak buat? Jawapan seikhlas hati, sejujur, selogik-logiknya demi Allah lillahi ta'ala, saya pergi kerja dengan orang. Saya tak akan buka bisnes pun dengan 50,000. Pertama tadi saya dah explain dah pasal entry level. 50,000 sekarang boleh buat apa bro? Saya buat kedai, lepas tu renovation. 50,000 sekarang, 50,000 is nothing. And dengan saya punya knowledge, saya boleh pergi ke mana-mana company, saya boleh dapat gaji 20-30,000 every month. Why on earth saya nak buka bisnes sendiri yang belum menjanjikan sebarang keuntungan? Itu ialah kesilapan, the fallacy of entrepreneurship that been taught nowadays, termasuk di universiti. Dan saya rasa universiti pun kena ubah, bukan universiti ni lah, universiti lain lah. Yang mana kita menggalakkan para pelajar kita buka bisnes sendiri. Saya rasa itu perkara yang sangat salah. Sebab itulah negara kita tak berkembang sebagaimana yang kita harapkan. Cuba cerita kat saya, mana company Malaysia yang jadi unicorn dalam masa ni setahun, 10 tahun? Tak ada lagi. Why? Kita banyak usahawan Malaysia. Ramai gila usahawan, berjuta. Tapi tak ada satu unicorn. Sebab kita diberikan janji palsu, jadi usahawan tu boleh jadi berjaya. Sedangkan kita sebenarnya semua gagal.
Ada lah, tapi sebilangan kecil saja yang berjaya. Kan? Cuba masing-masing kan, ketua jabatan di universiti tanya diri sendiri, sebab saya tahu dah jawapan ni. Bukan UMK lah, universiti lain. Cuba kan, universiti lain. Cuba tanya, ada tak pelajar anda yang belajar dalam bisnes sekarang ni punyai company bernilai juta-juta? Tak ada. Why? Sebab kita menggalakkan para pelajar ni buka bisnes sendiri. Sedangkan masa dah berubah. Dekat US, orang berlumba-lumba untuk bekerja di giant billion dollar company. Kan? Pelajar MIT, Stanford, Princeton, dia orang nak pergi kerja dengan giant company. Kan? So dapat gaji besar. Lepas tu belajar. Kemudian barulah dia buka company sendiri. Itu yang berlaku di US. Di Malaysia, kita ajar budak-budak, habis konvo, okey, buka kedai makan. Buka kedai kopi. Kan? Buka restoran kecil-kecil dengan harapan dia orang akan jadi billion dollar company. Tak ada pun. Kita dah berpuluh-puluh tahun dah gagal. And kita tak nak ubah pun. Sebab mentaliti kita entrepreneurship ialah buka company sendiri, nama sendiri, kita jadi founder. Which is so wrong. Maknanya gain the experience. gain the Experience and Work for knowledge. people. Not just for people. Work for the biggest company you can find. Yeah. Maknanya dapat pengalaman itu, once you get that knowledge, that experience apa semua, Kalau then setakat work for people, gagal juga. hmm. Kita kena cari company yang sebesar-besarnya. Tu orang Cina buat. Berapa ramai Cina jadi entrepreneur? Tak ramai. Cina, habis belajar, dia pergi cari kerja dekat company paling besar. Ada knowledge, baru buka. Orang Melayu kita tak sabar nak jadi bos. Benda macam tu yang kita tak boleh. Sebab tu bila universiti menggalakkan para pelajar buka company sendiri, saya memang tak setuju. Sebab the moment pelajar buka company sendiri, dia rasa dia betul. Aku bos, aku run company aku, dapat untung apa 10,000 setahun dah rasa jaya dah. Terus panggil diri CEO. Sampai bila? And that's why kita hanya melahirkan peniaga-peniaga pasar malam, ke apa company-company kecil, tak ada unicorn. Berapa ramai company Melayu boleh pergi IPO? Berapa ramai yang income juta-juta, kalau ada pun tak sustain. Kan, setakat produk viral. So, kalau boleh lah, universiti, bukan UMK lah, stop lah bagi galakan kepada para pelajar untuk cepat sangat jadi entrepreneur dengan buka company sendiri. Saya memang tak setuju. Kan, bagi duit 5,000 buka company. Jadi apa duit tu? Berapa ramai student kita yang telah diberikan grant beribu-ribu dan hari ini dia ada bisnes juta-juta? Tak ada. Kalau ada pun lah berapa persen? Kan, 1%. Kalau kita pergi exam, markah 1%, gagal ke berjaya? Gagal kan bro? So, at least kita dapat 20%, 30%. Kan, kita punya graduate yang mempunyai million dollar company. Tapi, kita tak ada benda tu. I think it's time to change the mentality of the student rather than straight away ajar dia orang terus buat produk sendiri ke apa. Push them to work at the biggest company they can find. Kan? Belajar dia punya teknik and then go to the highest. Bila dah sampai level tertinggi, kita resign lah. With the knowledge, that's how. Ada backup plan semua kan. Apa salahnya? Kan? Pergi kerja dengan orang kan? In the end of the day, you tak boleh percaya seorang-seorang. Ini mungkin apa ni, tim kita termasuk UMK lah, to think about this. Mungkin tengok balik kita punya the entrepreneurship journey of our students and what is the outcome of it. Dan mungkin juga kita kena follow up and follow through juga. Kadang-kadang kita student kita ramai, we are proud that ramai student kita menjadi usahawan sama ada semasa belajar ataupun selepas. Tapi mungkin kita tak ada sangat follow up, follow through selepas itu. Apa sebenarnya yang jadi? Kan? One more thing, Prof, saya tak saya. Ya, tak apa, silakan. Kalau boleh, kita universiti ke
mana-mana pihak luar sana, kita kena tukar kita punya KPI kejayaan. Apa KPI kejayaan seorang pelajar sekarang? Prof, kita graduate. Untuk dapat kerja. Untuk dapat kerja. Macam tu je. Which is wrong. Sebab apa universiti sekarang bajet dikurangkan, Prof? Apa kerajaan / bajet pendidikan negara? Sebab apa? Dia depends on the national punya economic punya. Okay, duit. Dia Betul satu tak? Duit. So, kita dah tahu sekarang kerajaan tak ada duit. Tapi, universiti tak ubah KPI kepada graduate. Kalau saya lah jadi KPT ke apa kan, saya akan tukar KPI seorang graduate ialah untuk menjadi seorang pembayar cukai paling kurang 10,000 sebulan. Barulah universiti dapat duit. Barulah logik. Okey, KPT, UMK melahirkan 100 orang graduate yang mana setiap bulan dia dapat bayar cukai 10,000, setahun 10,000. So 100 kali 10,000 from UMK, our student give back to the nation. Kan, berapa ni 100 kali 10,000? 1 juta. Kan, give back the money to UMK lah. Barulah kita ada cycle tu. Sekarang ni, university mengharapkan bajet yang besar, tapi are we producing money for the government? So KPI kita kena ubah. We have to tell our future generation, kan, kejayaan anda bergantung kepada berapa banyak cukai anda bayar. It's not on how berapa banyak kedai. No. Cukai kau berapa? Kan? Dan kita kena mendidik para pelajar kita untuk menjadi seorang pembayar cukai. So, the cycle of economy tu cantik lah. Dia sama juga dengan KPI usahawan lah. Saya ingat KPI usahawan ni sekarang ini ialah berapa ramai pelajar atau graduan yang menjadi usahawan. Tapi kita tak capture in terms of the sales, the profit that they made, and to add on yang Dr. Hanan cakap, the tax that they pay. And so maknanya kita punya KPI itu terhenti terlalu awal di peringkat bilangan sahaja. Kan, kalau kita tanya, I think that's one university, saya tak ingat, yang dia boleh proudly say that student dia yang buat bisnes, in terms of dia punya revenue dia, berpuluh juta. Kita tak ada lagi lah, saya rasa, universiti kita yang boleh itu. Kecuali kita kata 1,000 orang pelajar yang menjalankan perniagaan. So, I think very interesting. Do you want to ask the rapid fire? Maybe Datuk. 1, 2. Okey, satu lah kot Doktor. Kejayaan bagi doktor. Apa yang orang tak nampak? Ya juga. Kita bayar juga berjuta-juta. Dia apa ya? I think ini soalan terakhir lah ni. What do you want Hanan Medispa to contribute to Malaysia long after people stop measuring the company by outlets revenue? Saya nak bincang satu ekosistem yang mana kita bukan setakat menyediakan perkhidmatan kecantikan ke apa. I want to build a ecosystem yang mana kita nak mendidik, melahirkan talent and this talent contribute back to the nation. It's a whole circle and we are building the nation. Saya nak semua staff saya jadi pembayar cukai, saya nak diorang bekerja makin kuat, saya nak diorang mengembangkan kita punya ekosistem, bukan setakat dalam bidang kecantikan macam saya nak buka farmasi, klinik, kita nak buka universiti kita sendiri, the whole ekosistem. Saya nak Hanan Medispa ni bukan lagi satu company kampung. We want to be a conglomerate. So maknanya sekarang dia ada, kalau tak salah saya lah, staff dalam 1,500, 1,600, lebih kurang macam tu kan. Then later on, if you expand it to include, hopefully, saya doakan 100 klinik, 100 pharmacies. So you are also producing not only employees tetapi usahawan-usahawan yang terbit daripada pokok yang Hanan Medispa tadi.
So, and yeah, I think as an academic, we would love to see that you be successful one day. Satu empire yang besar, yang boleh bukan sahaja grow but sustain for a very long period of time lah, insyaAllah. So, Dr. Hanan, thank you so much. We started hari ini with a young man from a modest family yang jual apa ni, kura-kura. And later on travel to Russia. Cuma saya tak tahu Dr. Hanan boleh cakap Russia. Kalau tak, saya sediakan soalan dalam bahasa Russia. Tak sempat sekali. Okay. And we heard about dia punya entrepreneurship journey, the failure at the beginning, starting again. Nampak macam mudah, which is not. Yang bawa plastic bag, jual apa tadi, suplemen dan sebagainya, and building Hanan Medispa, develop people, serving the community, and now even bigger ambition, 100 clinics, 100 pharmacies. And perhaps the biggest lesson from your story is that success is rarely a straight line. Dia tak straight line. And sometimes failure redirect us. Sometimes education, you highly regard on the education, prepare us for something completely different from what we originally imagined. And sometimes the business we build becomes much bigger than ourselves. And to Dr. Sheila, thank you for joining us. And lepas ni dah boleh take over. And I think having another perspective around the table has made the conversation even richer. I think hari ni yang paling panjang, almost 2 hours. Yes, almost 2 hours. And to everyone listening, thank you for joining us on Voices of MGACB. Until next conversation, take care and keep learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.